Kalau kita kira-kira sakit kepala jadi. Kau sebab hari rumah ada. Ha. Okay, hai, Assalamualaikum, salam motor sukan. Question edisi Wirade lagi. Kita akan buat pasal kereta. Sebab owner kita ni daripada Tanah Merah Kelantan bang. Bagi saya lah, personally lah, kereta ni antara yang paling viral sekali buat masalah ni di Kelantan. Sebab apa? Dia berbeza dengan setak-setak orang lain. Tengok dia main two-tone. Tak silap saya cerita deh. Kita bagi owner dia sendiri cerita. Okey bang. Main photo spec. Ya, main batas buat dah. Okey bang. Kita tak kita main style lah dah. Main style lah dah. Boleh cerita. Luar main ke apa dia? Exterior. Exterior kita main konsep MDM dah. Konsep MDM. Cuma bonnet lah. Bonnet kita masuk kaca Evo 2 dah. Ada spoiler lah. Ada spoiler Evo 2 lah. Bonnet kita buat dengan Leon Ganu dah. Exterior kita tak ada buat apa-apa, tak ada masalah. Kira memang main MDM, lepas tu ada tambah aksesori lah. Tambah aksesori macam tu lah. Untuk pancuk air gitu lah. Ganado. Ganado. Spoiler Evo 2. Macam sebelum-sebelum ni lah. Jadi untuk event kali ni kita upgrade bahagian engine saja. Sebab kita masuk kategori engine, so kita upgrade bahagian engine saja. Kah untuk Wirade? Khas untuk Wirade saja. Untuk interior main standard Evo 3 standard lah. Evo 3 lah. Ada Defi sikit lah. Defi A1, dashboard dan seat. Evo 3 lah. Tu je lah. Kita fokus pada engine lah. Okey. Boleh cerita pasal engine? Okey, pasal engine standard 4G15 lah, 1.5. Video Video. tapi dah convert pada stand alone. Speeduno. 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 Okey. Untuk Wirade V6 ni kita up turbo sikit lah. Kita pakai 70 ball bearing dah. 70 ball bearing. Ball bearing. Garrett. Yes. Dia boleh main api-api ya. Boleh main api-api lah. Untuk suka-suka boleh lah. Boleh lah. Untuk suka-suka. Itu kalau G ready lah. Itu kalau kita upgrade lah. Itu kalau pun upgrade juga. Upgrade juga itu kalau. Jadi bumper baru lah. Bumper baru. Titanium ni baru buat juga lah. Baru buat juga. Titanium buat di Miro Ganu lah. Miro Ganu. Berapa horsepower boleh? Dengan horsepower untuk sebelum ni turbo bawah ni tidak offer custom 300 lah. 300 horsepower. Lepas upgrade turbo atas ni, kita belum dyno lagi lah. Hanya white band sahaja. Untuk hadir ke Wirade sahaja. Janji siapa? Gitu. InsyaAllah lepas ni kita akan dyno lah. Lah bagi pembolt on 1.5. Experience dari segi masalah selepas buat dulu. Alhamdulillah. Kau tak ada? Alhamdulillah tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita daripada Kelantan pergi Johor, Melaka, Perak, tak ada masalah. Ya. Setakat ni lah. Jangan sekejap lagi ada masalah pula klik ni. Minta lagu tu lah. Minta tak ada masalah lah. Tapi alhamdulillah lah. Setakat ni. Tapi nak kata 1.5 boleh dapat 300 horsepower tu satu kelebihan lah. Tapi orang kata kos berapa? Kos tu kita tak boleh nak ayak. Tak boleh nak bagi tahu kos dia. Total lah, total plus minus. Kalau kita kira-kira sakit kepala jadi. Kau sebab hari rumah ada. Boleh main api-api tak? Boleh. 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 Kita minta dia belanja api-api nampak backing ni. Beres. Okey, beres. Terima kasih Pak. Terima kasih, beres kan.